Kokak sekali, cik. Sekejap. Kokak saja. Nampak? Lawa lah. Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Okay, Assalamualaikum. Petang ni di tempat saya dulu di Bentong, Batu Satu. Kat sini saya nak review satu studio. Studio siapa tau? Studio Alip. Alip ni dia pernah berkhidmat dengan band Melissa. Dia yang membuat video klip untuk lagu Nabila Untuk Cinta yang kat tepi pantai tu. Yang dengan Cik Mat, dengan Brother Pai, dengan Naim, dengan Mionte, dengan saya yang kita buat lagu Nabila Untuk Cinta kan. Brother Alip ni lah yang banyak mengelolakan video klip tu hinggalah ke final. Hari ni dia orang buat satu studio. Kalau kau nak photoshoot untuk kau nak buat profile ke, kau nak buat biodata, kau boleh photoshoot kat sini. Kita tengok studio dia kat mana kat sini. Ni dia studio dia. Studio pengantin. Siapa yang nak berpengantin baru tu kan. Siapa nak rasa nak lagi satu ke, mana yang bujang yang dah berpunya nak kahwin ke. Inilah studio dia. Studio Brother Alip. Awak cantik studio kan. Assalamualaikum, cik. Salam. Inilah dia. Dia inilah yang buat lagu Kau Menghilang Dalam Bayangan kat tepi pantai tu kan. Inilah dia punya mastermind dia. 100% dia yang buat. Dia yang shoot, yang edit apa semua. Inilah dia. Lagi satu, video klip Haruman Terindah dengan Rusi Music. Pun dia yang buat. Timai 1, 2, 3. Jadi hari ni lokasi Alip ni dekat Batu Satu Bentong. Jadi untuk warga-warga Bentong dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, kalau nak photoshoot untuk fotografer, untuk pengantin kan, untuk buat biodata, untuk profile semua boleh buat photoshoot kat studio dia. Lawa lah studio dia ni. Alamak. Boleh sikit-sikit. Cantik. Yang ni buat masa ni kita buat raya dulu. Tapi insyaAllah lepas ni kita akan plan untuk photoshoot wedding indoor. Siapa nak bergambar hari raya? Warga-warga Bentong datang sini. Cantik kau kasih sini yang shoot sini. Tengok. Cantik. Kita ada 3 dekor ni. Ini kalau gambar family ni raya ni lama kan. Nanti saya pun nak photoshoot lah. Abang nak photoshoot lah dengan family nanti. Boleh, tak ada. Ni kita ada lagi satu klasik. Ni klasik. Ini dekor klasik. Banyak dia prop dia banyak lah. Cantik tempat dia. Lokasi dia mana lokasi? Lokasi dekat Batu Satu. Ada dia punya map dia. Map kita starting daripada klinik Batu Satu. Klinik Batu Satu. Straight je akan nampak Speed Mart, barisan tu je nanti. Batu Satu Bentong Pahang, dekat dengan Old Town White Coffee, dekat ni lah. Dah ada dia punya location lah ni. Location ada. Apa dia punya ni? Boleh search sama ada 123 Shot Studio atau RS Brider. 123 Shot Studio, RS Brider. Untuk raya kita buat 3 dekor. Ni satu, ni 2, dalam ni satu lagi. Satu ni kira macam nak romantik sikit. Nampak romantik sikit. Ni kan. Tu warga Bentong kan. Abang berdiri, adik duduk, adik berdiri, abang duduk. Nanti kita buat 2 orang kat sini sayang. Contoh Nanti abang nak ambil dengan Kak Rina lah. Boleh tak ada. Raya ada ke raya? Raya tak ada. Saya sampai 29 hari bulan 3. 29 lepas tu kalau ada nak lepas raya, mungkin start bulan raya 3 atau raya 4. Cantik. Nanti kita ambil gambar sini 2 orang Abang nak buat nanti ambil gambar pengantin untuk kenang-kenangan kita kan. Masalah kita boleh. Umur dah 600 kan. Makcik dah 600, makcik dah 500 dah. Untuk kenang-kenangan hari tu. Betul. Okey, ni package raya kita. Ini untuk 2 ke 4 pack. Taklah mahal sangat. 5-10 pack. Yalah package orang kampung kan. Murah. Sampai mahal pun. Mana yang ni? Yang ni 240 je pun paling mahal pun. Lama. Okey. Korang nak photoshoot kat sini lah tempat dia. Gambar 4K pun boleh kan? Boleh. Lebih daripada tu insyaAllah kita try. 8K pun boleh. Ni dia. Ada package dia kat sini. Kau datang kau boleh photoshoot, kau boleh minta apa saja kat Alip. Kita posing sampai muntah.
Photoshoot. Yang ni harga semua. ni satu harga 3 dekor. Oh, Bukan satu harga 1 dekor. Oh, satu harga 3 dekor. Mana 3 tempat. 3 dekor, satu harga ni 3 dekor. Ya. Mana boleh buat kat sana, kat sini, kat sinun. Ya. Tu yang best tu. Alip ni dulu dia buat video klip lah. Photoshoot lagi lah dia terror. Video klip pun dia buat best kan. Nanti kita buat video klip untuk lagu-lagu Melissa. Banyak ni nak buat video klip. Boleh, tak ada hal. Tahun ni kita dah free lah. Tahun lepas kita banyak sangat banyak hal lah. Ada. Tahun lepas pun Pak Cik pun tak ada buat video klip pun. Ya. Video klip yang itu last lagu Haraman Terindah lah. Lagu raya. Lagu raya. Lagu raya. Tahun lepas kita buat lagu raya lagi satu. Boleh insyaAllah. Tempat dia pun selesa. Puas nak kan? Puas. Cuma apa kita yelah tempat baru kan, jadi kita perlu diperkenalkan, diperketengahkan tempat ni. Bila start buat ni? Kalau ikut kita start ambil booking hari bulan, tapi kita masuk sini tahun ni. Oh, tahun ni? Baru sangat masuk. Baru sangat. Nah, lokasi dekat. Rasanya tempat macam ni belum ada lagi kat Bentong. Kat Bentong start kedai-kedai gambar je kot. Ya, betul. Kan? Kalau dia set up pun set up raya je. Start raya mana ni untuk pengantin kan, lepas bersanding kau tak payah buat pelamin kat rumah, mana yang berjimat kau datang sini ambil gambar kat sini. Pun dah cantik tempat dia. Memang cantik, memang nice. Bagus, good idea. Nanti abang promote lah pada kawan-kawan yang nak photoshoot kat sini kan. Boleh. Kalau kita nak photoshoot band kat sini pun boleh kan? Boleh, tak ada hal. Kita set up cun-cun. Kita buat band. Okey, jemput semua untuk datang studio saya. InsyaAllah kita akan bagi cun-cun servis. Yes. Nanti kita share juga gambar-gambar bajak kita tangkap sini sikit nanti. Kita share video kan. Gambar kita photoshoot outdoor kan. Betul. Boleh, tak ada hal. Gambar dia. Boleh. InsyaAllah. Jadi tu lokasi dia di Batu Satu. Betul. Kalau cari kat Google Map, kat Map semua, kat Waze semua ada lah. Waze buat masa ni belum ada. Tapi kalau Google Map, RS Brider boleh masuk. RS Brider. Batu Satu Bentong Pahang. Betul. RS Brider Batu Satu Bentong Pahang. Cantik tempat ni. Tengok pakaian pun banyak. Collection pakaian pun banyak. Ni semua buat baju kahwin. Tapi buat masa ni raya kita ada buat servis untuk sewa baju kahwin 150 sepasang. Kayaknya datang baju Melayu and then tiba rasa nak pakai baju kahwin. Go on, tak ada hal. Sini pun kita buat untuk pelamin. Ada andaman sekali lah. Ada juga make up ada semua. Package andaman. Okey, korang mana yang nak mendirikan mahligai, nak mendirikan masjid, jumpa Brother Alif. Brother Alif, boleh cerita dengan dia, nak buat pelamin sekali, nak make up andam sekali apa semua kan. Boleh bincang harga kan. Bagus juga bisnes macam ni kan. Ali ni dulu dia fotografer, dia ambil fotografer. Jadi dulu kita nak buat team untuk Melissa punya, untuk buat video klip, tapi projek Melissa pun terkendala. So sekarang ni kita buat haluan masing-masing lah buat sementara waktu. Jadi Ali pun alhamdulillah dia buat ada studio macam ni. Walau macam mana pun Alif dengan kawan-kawan dia tetap dia tetap terus jalan dengan Aidil kan. Ustaz dia. Ustaz ada. Dia set up web kita orang. Jadi bertiga, Aidil, Alif dengan Rusta, kru video untuk Melissa Band. InsyaAllah kalau Melissa Band bergerak nanti kita akan bawa dia orang ni untuk team buat video klip, lagi satu lagu bencana dekat Maib. Tu dia orang semua shoot tu. Nanti saya share dia punya link. Hasil kerja dia orang. Kan? Boleh. Kat Maib. Itulah saya kat Maib. Itulah kita Maib. Itu outdoor, kita ambil live. Masa berada Pak Im main drum, dengan Cik Mat, dengan Miontin, dengan Naim. Lepas tu kita indoor. Haraman Terindah. Banyak kerja-kerja. Itu ada. So start buka bila? Berapa bulan? Kalau ikutkan kita dah start ambil booking. Tarikh kita starting untuk shoot 6 hari bulan sampai 29 hari bulan. Sekarang ni kita operasi 6 hari bulan. 6 hari bulan Mac lah. Mac. Sampai 29 bulan Mac. Betul. Mana raya, lepas tu dalam 7-8 April dah ni buka balik lah. Betul. So untuk warga-warga Bentong yang nak buat fotografer apa semua, sini tempat dia memang sesuai lah. Support Brother Alif dan rakan-rakan. Geng ni geng Melissa ni. Dengan Jap Melissa. Kita orang nak buat video klip pun kita cari orang lain, cari dia juga. Sebab kita sekampung kan. Bodoh sekampung. Ni Aidil. Ni Aidil Fitri. Aidil Fitri Mulia. Flying drone kita. Flying drone. Flying drone kita sampai masuk sawah. Masuk ke parit. Itulah dia. Ada IG dia, nanti bagi link. Kita akan bagi link IG apa semua kan. Jadi ni untuk area Bentong. Nanti saya bagi link sekali untuk package pelamin semua, tak ada hal.
Ni khususnya untuk warga-warga Bentong ni, kita dah ada satu studio kat sini untuk photoshoot. Kan? Ada dekor moden, dekor klasik, ada dekor romantika, diamor. Kan? Tempat kecil tapi ada 3 variasi. Boleh. Kalau kau nak set up macam-macam boleh, cakap je ada Alip macam mana. Kita boleh ubah-ubah. Kita boleh ubah-ubah. Tiba kata bang, saya nak set up macam ni. Okey, kita ubah. Tapi bagi masa 2-3 hari gak lah ubah. So macam tu saya nak cuba ambil gambar sikit kat sini. Try takat gambar wacik macam mana. Nanti nak tengok dia punya gambar hasil dia. Boleh. Sini lah. Nanti insyaAllah Sini kalau ada rezeki sini. kita beli satu monitor. Kan? Tangkap je boleh tengok. Ya. Kecil. Color dia cantik. Yang ni dia vibe orange sikit. Buat nampak kampung. S1. Okey Lip, nanti pakcik nak buat photoshoot pegang produk. Pakcik ada buat satu produk bilis sambal bilis garing. Boleh? Untuk gambar bisnes. Boleh tak dah? Lagi cun. Okey, standby saya sekali. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okey, next posing. Standby. 1, 2, 3. Kokak sekali cik. Sekejap. Kokak saja. Oh, nice cik. Nampak? Lawa lah. Okey. Cantik. Gambar berdiri. Sini Dik, kat sini Dik. Boleh. Tak apa, tak ada. Sini tak. Macam mana gaya, macam mana duduk? Sini ke? Yang tu yang satu tu jadi. Sini. Cik. Sini tak. Okay, standby. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Oh. Cantik. Cantik lah lighting dia. Buat gambar cantik lah. Korang tengok nanti hasil dia kat ujung-ujung. Saya tengok dia punya hasil kat sini punya shoot macam mana. Kan? Okay, standby sekali. 1, 2, 3. Tengok kau dia puas hati. Mantap. Okay. Cantik. Cantik. Nice gang. Gambar seorang kan. Boleh. Kalau berkumpul lama best kat ni. Tak apa. Sini kat tengah. Okay, Kita ambil kat sini pula. Mana ada 3 dekor. 3 dekor nanti korang tengok. 3 dekor. Gambar dia macam mana. Lighting dia apa semua kan. Mana lah. Ini saya ambil gambar simple-simple lah. Tak ada gaya lah. Dress up pun simple je. Tapi saya akan letak nanti gambar dia kat ujung-ujung. Okay, nice. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, tegak sekali. Satu. Ya, nice. Standby. 1, 2, 3. Alright. Mantap. Nanti kita letak 3-3 kat dekor sana, dekor sini, dekor sana. Tengok dia punya gambar perbezaan lighting dia. Cantik. Saya suka gambar yang bersih macam ni. Tengok. Lain lah krim. Cantik. Dia sebab lampu belakang Boleh nanti Acik nak buat gambar pegang produk. Kita buat tu produk sambal bilis garing. Tu produk nice punya. Yang tu memang sambal bilis garing Rina Cintaku. Dia ke Rina pun tak siap kan. Kita nak siapkan lagu Rina Cintaku. Kita ada, tapi kita nak buat baru kan. Kita buat baru nanti. Dia punya yang shoot yang model Adam tu dah ada dah. Cuma kita nak yang shoot band punya. Betul. Nanti kita akan bincang dengan Naim lah. Kepada Naim dia kena siapkan juga. Sebab lagu buat pakai vokal dia kan. InsyaAllah itu kita declare sebagai featuring lah nanti. Misa Band featuring Naim, lagu Rina Cintaku. InsyaAllah. Nantikan. Kita sambung kita projek. Yeah.